Ada yang tanya Abang Jubah, dalam masa setahun, berapa kali kita boleh membuat tuntutan insurans? Macam soalan ni, dia tanya, Assalamualaikum bos, kalau dalam tahun yang sama, boleh ke kita claim insurans sebanyak 2 kali? Sebenarnya, boleh je kalau korang nak claim insurans kereta korang lebih daripada 2 kali setahun. Tapi korang kena ingat, bila korang membuat tuntutan lebih daripada 2 kali, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Akan berlaku beberapa masalah untuk proses tuntutan kereta korang. Masalah yang akan timbul selalunya adalah kes korang kemungkinan besar akan kena ODI. Yang kedua pula adalah kemungkinan kes korang insurans akan suspend. Dan yang ketiga, korang akan di blacklistedkan oleh syarikat insurans tersebut untuk korang menggunakan polisi insurans diorang. Tapi kalau dah dalam setahun korang banyak kali aksiden, nak buat macam mana? Korang claim je lah insurans kereta korang. Macam biasa, pengguna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, korang kalau tak ada bengkel nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.